Peranan utama pasukan pengurusan fasiliti V5 BSI ni, kita sebenarnya ada 5 skop kerja dalam kontrak kita. Setiap aset yang ada di bangunan ni, kita perlu buat team inspection dan penyelenggaraan berjadual. Okay, alright. Kita ulang balik lah. Mechanical, electrical, okay. Ke Malaysia dan keluar ke Singapura. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Hussein. Saya beri amanah untuk menjadi pengurus fasiliti untuk kontrak V5 Group di bangunan BSI lah. Dan kontrak ini baru bermula daripada 1 Oktober 2025 dan kita akan tamat pada 30 September 2030. Untuk bangunan Sultan Iskandar ni, kita dah dimaklumkan dia ada pintu utama masuk dan keluar antara Malaysia dan Singapura. Ada 17 bangunan kerajaan yang menguruskan dari segi operasi, merangkumi pengguna yang menggunakan motosikal, kereta, van, bas dan lori. Operasi ini, 17 jabatan ni akan menguruskan pemeriksaan barang ekspor dan import, custom, makis, pengurusan pemeriksaan immigration untuk masuk ke Malaysia dan keluar ke Singapura. Okay, peranan utama pasukan pengurusan fasiliti V5 di BSI ni, kita sebenarnya ada 5 skop kerja dalam kontrak kita. Yang pertama, general, yang ni lebih melibatkan human resource, manpower. Yang kedua, facility engineering, operation and maintenance. Yang ni merangkumi semua hardcore service, electrical, mechanical, civil, ICT, landscape dan computerized maintenance management system. Skop ketiga, facility management service. Ini lebih kepada non-technical punya part. Dia merangkumi customer care, MIS, utilities, kita kena manage utilities bangunan, risk, HSE, incident response and disaster recovery, energy dan Corporacom. Untuk skop keempat, merangkumi repair and replacement, di mana kita perlu buat penggantian berkenaan dengan aset-aset yang merangkumi civil, mechanical, electrical, ICT. Sebagai contoh macam mechanical, kita akan buat repair and replacement untuk cooling tower, fan coil unit, ini lebih kepada penghawa dingin lah. Kalau macam electrical, kita akan buat penggantian UPS, uninterrupted power supply. Untuk ICT, akan ada kerja-kerja untuk tukar network switch. Ini melibatkan IT. Dan yang terakhir, professional sum. Yang ni dia ada 3 elemen di situ. Kita upgrading apa saja sistem atau aset yang kita perlu upgrade, kita akan bagi cadangan kepada pihak JKR. Yang kedua, ada WPS untuk housekeeping dan cleaning service. JKR, kerajaan melantik subkontraktor di bawah kita untuk uruskan housekeeping. Kerajaan juga melantik kontraktor untuk menguruskan pest control. Itu antara 5 skop yang kita kena manage dalam kontrak JKR di bangunan Sultan Iskandar ni. Untuk kontrak pengurusan fasiliti di bangunan Sultan Iskandar ni, kena ada sediakan 219 orang. Buat masa sekarang, kita masih belum cukup 219 orang tu. Kita kurang dalam 22 orang. Banyak program yang kita buat. Salah satunya job fair untuk kita iklankan kepada rakyat negeri Johor untuk join kita sebagai tim dalam V5 ni untuk menguruskan kontrak ni. Di bawah kontrak ni juga, kita ada yang projek tim housekeeping tu, tim yang subkon. Tim V5 ada 219 dan tim subkon ada 250 orang. Macam mana saya uruskan? Untuk makluman, saya pecahkan tim saya ni kepada technical team dan non-technical. Yang technical team ni lebih kepada tim engineering, civil, structure, mechanical, electrical, ICT. Dan keempat-empat trade ni, dia ada leader dia. Kita ada engineer. Macam mechanical, kita ada seorang mechanical engineer. Untuk ICT, kita ada 2 IT engineer. Untuk electrical, kita ada 2 electrical engineer. Dan civil, kita ada 1 engineer. So, setiap engineer ni, dia akan manage team dia, di mana ada supervisor, ada technician. Okay, untuk non-technical merangkumi environmental officer dan dia ada safety officer, quality officer, ada MIS executive, landscape executive dan kita ada satu lagi leader untuk Cascare. Cascare ni lebih kepada tim yang menguruskan apa saja aduan daripada pihak RU ke, klien ke. Tim ni yang akan respon dulu, akan terima aduan di situ. So nanti daripada situ, tim ni akan maklumkan kepada tim technical untuk attend any complaint pada pihak RU. So kita pecah macam tu. Cabaran yang paling besar dalam pengurusan fasiliti di bangunan Sultan Iskandar ni, kita bermula dengan menyediakan kaki tangan yang cukup.
Itu cabaran paling utama. Sebab setiap kerja yang ada ni, setiap aset yang ada di bangunan ni, kita perlu buat routine inspection dan penyelenggaraan berjadual. So setiap tahun sebelum masuk tahun berikutnya ataupun setiap kontrak tu, tim yang ada ni diketuai oleh engineer, dia akan menyediakan jadual penyelenggaraan untuk semua aset yang ada di bangunan Sultan Iskandar. Saya ambil contoh macam mechanical. So kita ada aset yang paling besar adalah aircon. So aircon tu daripada chiller, cooling tower, FCU, AHU. So setiap aset tu kita akan jadualkan. Semua ada kerja tu dibuat secara bulanan, 3 bulan, 6 bulan sekali atau setahun sekali. Sebagai contoh, macam kalau jadual untuk maintenance aircon, jadualnya sebulan sekali. So kalau kita miss bulan tu, dia akan memberi impact kepada functionality of the asset tu. Berkemungkinan aircon tu tidak akan memberi suhu yang ditetapkan. Antara pengalaman kami dalam menguruskan bangunan Sultan Iskandar ni, insiden pipe air hujan pecah. Benda ni berlaku ketika hujan sangat lebat. Hujan yang daripada atas bumbung ni, dia akan melalui satu pipe air hujan untuk turun ke tanah. So, salah satu pipe tu tercabut. Bila dia tercabut, air hujan tu akan melimpah di kawasan publik. So apa yang kami buat, kami telah mengusungkan kawasan tu dan kita pasang barrier, di mana safety team telah mengambil tindakan yang sangat pantas, pasang barrier untuk mengelakkan daripada publik ataupun pelawat-pelawat berada di kawasan kejadian tu lah. Bila kita dah pasangkan barrier, tim teknikal terus memasang scaffolding dan membuat kerja-kerja penggantian pipe yang retak atau yang pecah tu dalam masa 1 jam setengah lebih kurang. Selesai kerja tu, kami akan buat ujian dulu untuk memastikan tidak akan berlaku lagi kejadian tu. Kita tengok semua dah keadaan baik, kita pun confirmkan dengan pihak KDN kawasan tu boleh digunakan oleh publik. Untuk immigration dan custom, kita akan pastikan dia punya aset-aset custom, aset-aset immigration ni ada support bekalan elektrik. Maksudnya ada UPS yang memastikan dia punya komputer atau dia punya scanner tu boleh berfungsi. So bila kita dah pastikan semua tu dah okey, baru kita akan maklum kepada pihak TNB untuk kita buat shutdown. So once shutdown tu telah dilakukan oleh pihak TNB, kita genset akan run. Itu salah satu equipment yang sangat penting. Ini genset. Genset ni akan memastikan jika bekalan elektrik daripada pihak TNB terputus, genset ni akan cover bekalan elektrik di bangunan Sultan Iskandar ni. Every day dia akan ada toolbox meeting. Dalam toolbox meeting tu, elemen-elemen safety akan dimaklumkan, akan diterapkan kepada rakan-rakan sekerja untuk memastikan sebelum kerja-kerja tu dilakukan, dia kena pastikan PPE dia lengkap. Antara PPE yang dia kena lengkap adalah safety helmet, safety vest, harness dan glove. Bila dah pastikan semua staff ada tools tu, ada PPE tu, barulah kerja-kerja akan dilakukan. Selain itu juga kita ada standard operation procedure, di mana dalam standard operation itu akan beritahu apa aktiviti yang perlu dilakukan. Terutama dalam kita punya checklist tu, dia akan ada maklumkan apa step pertama nak buat, apa step kedua, step ketiga, sehinggalah step terakhir untuk memastikan aset tu boleh berfungsi dengan baik. Itu ada dalam kita punya quality management service. Kita akan ukur, pastikan yang kerja-kerja tu telah dibuat dengan baik. Sebab setiap kerja yang dibuat oleh pihak technician ni akan disemak oleh supervisor level. Technician akan melakukan kerja, supervisor akan semak sama ada kerja tu lengkap tak lengkap, dan engineer akan sahkan kerja tu telah dilaksanakan. So 3 level of checking ni bagi memastikan apa saja kerja yang dibuat, terutama PPM ke, aduan ke atau routine inspection tu dilakukan dengan sempurna dan baik. Vision saya dalam V5 ni, kita nak tambah baik, kita nak upgrade kita punya sistem, nak digitalizekan kita punya kerja-kerja PPM ni. Banyak kelebihan lah kalau kita dapat digitalize. Salah satunya kita dapat mengurangkan tempoh penyiapan kerja PPM. Sebelum ni mungkin ambil masa 1 jam untuk setiap PPM tu dilaksanakan, daripada start sehinggalah kita siapkan documentation tu. Tapi dengan adanya mobile app, kita digitalizekan PPM kita ni, kita dapat kurangkan mungkin dalam 80% daripada tempoh masa setiap kerja-kerja untuk siapkan satu PPM tu.
Alhamdulillah keputusan penilaian pelanggan tu melebihi daripada KPI yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kita dapat achieve dalam 86%. Itu merupakan komen yang positif daripada pihak RU. Walau bagaimanapun kita tidak akan berpuas hati dengan keputusan tu. Kita kena pastikan penilaian tu berada di tahap yang terbaik lah. Sebab kita ada lagi 54 bulan lagi. Setiap 3 bulan kita akan buat penilaian bersama pengguna dan pelanggan. Okay. Alright, thank you. Thank you. Terima kasih, Cik Syed. Okay, sama.